baru ni kita mengaji Allah itu ada di mana-mana. Inilah ilmu sebab 20 lah. Allah tak boleh kata Tuhan ada di atas arasy. Surah Toha kata Allah ada di atas arasy. Nabi naik Isra' Mi'raj ke atas. Kita menadah tangan. Kenapa naik ke atas? Kenapa tak doa macam ni? Kenapa tak doa pusing tangan? Ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah ampunlah dosa aku. Orang tanya awak dah jadi lagu tu menurun dah. Allah ada di mana-mana, aku duk cari kok. Duk cari. Kompos Tuhan duk macam mana? Tahu. Semua orang tahu. Amalan diangkat naik ke langit, roh mati diangkat naik ke langit. Kalau roh mati naik angkat di langit, apa yang duk ada di langit tu? Arasy Allah di atas 7 petala langit. Allah bersemayam di atas arasy tanpa bercampur dengan makhluknya. Hal keadaan berpisah dengan makhluknya. Macam mana? Wa huwa a'lam. Dia yang mengetahui hal dirinya. Orang boleh bantah nas Quran kerana sistem akidah yang salah. Dia bantah Al-Quran. Tapi bila kita kata Allah bersemayam di atas arasy, 1/3 malam Allah turun ke langit dunia, mendengar hamba yang berdoa, merayu, merintih nak makbul doa. Yang zalimi dia nak tolong. Dia tanya ustaz, betul ke Tuhan turun ke langit dunia? Ustaz tu kata, siapa cakap begitu? Tak boleh. Tuhan tidak bertempat. Tuhan ada di mana-mana. Lagu ni punya akidah. Akidah lagu ni zahir dan batin bertentangan dengan nas Al-Quran. Ini nama dia ilmu kalam. Belajar bukan pakai nas, pakai akal. Kalau Quran kata Allah ada di langit, akal kata tak boleh terima, maka mesti takwil ayat Quran. Bukan takwil akal, takwil ayat Quran. Ni nama dia ilmu kalam.